Nombor 3. Ustaz Syamsuri Ahmad, gangguan bermula malam pertama. Menurut video TikTok Jimanto Macelo, Ustaz Syamsuri Ahmad pernah berkongsi satu kisah seram yang berlaku kepada sekumpulan pelajar di Universiti Malaya. Di masalah terbesar pelajar adalah rumah sewa tidak mencukupi, tapi pelik ada satu rumah kosong, lama tak disewa dan tak ada siapa berani dekat. Dipendekkan cerita, selama setahun Ustaz tinggal di pernah ada kejadian di mana sekumpulan pelajar-pelajar Al-Artab berkopiah dan berserban. Walaupun banyak khabar yang mengatakan pelbagai gangguan mistik pernah berlaku, namun mereka nekat juga untuk mencuba sewa di rumah itu. Tak apalah, kita pergi je sewa, kata salah seorang. Dia budak-budak Al-Arqam ni, jenis pergi kuliah pakai jubah, pakai serban terbaik ni. Lepas dengar cerita, kata rumah tu mengusik. Itu mengusik. Sebaik sudah berjumpa dengan penyewa, bila ditanya, penyewa itu kata, saya bagi tahu awal-awal, saya sewa rumah ni memang ramai yang cuba untuk duduk, namun kebanyakannya ramai yang lari pada malam hari. Mereka menjawab, tak apa. Malam pertama mereka di rumah tu semuanya tidur lena, tapi keesokan paginya mereka terjaga bukan dalam bilik tapi di beranda luar rumah. Masing-masing saling berpandangan, tanpa berlengah malam itu juga mereka kemas barang dan terus keluar. Sejak hari itu rumah tersebut tidak pernah lagi disewa oleh mana-mana pelajar. Malam pertama dia tidur. Dia main lah. Cerita dia, jaga-jaga sejuk, duduk tidur di laman. Siapa angkat bawa keluar tak tahu, apa pun tak tahu. Nombor 2. Ustaz Abdul Aziz, lembaga gaib minum air mayat. Menurut sumber Wattpad, Ustaz Abdul Aziz telah menceritakan pengalaman kisah seram yang dialami oleh pesakit yang diubatinya. Wak Kejo, nelayan tua berusia 80-an, terkenal kerana kekuatannya yang luar biasa mengalahkan orang muda. Walaupun sudah lanjut usia, beliau masih ke laut setiap hari, menarik pukat seorang diri. Pelik, selera makannya pun luar biasa. Setiap kali makan, habis seekor ayam bakar. Namun satu hari, Wak Kejo jatuh sakit. Tapi anehnya, tiada doktor dapat kesan penyakitnya. Muka makin hitam, badan menggigil panas, tapi nafsu makan tak berubah. Mak Tija, sudah berapa lama Wak sakit? Tanya Ustaz Aziz kepada isteri Wak Kejo. 5 bulan Ustaz, jawabnya perlahan. Sebaik Ustaz menyentuh dahinya, Wak Kejo menjerit, jangan sentuh aku, panas. Suara garau bukan lagi miliknya. Bacaan Yasin bergema, tubuh Wak meronta kepanasan. Akhirnya, Wak menghembuskan nafas terakhirnya. Pelik, jasadnya mengecut kurus, seolah sudah lama meninggal. Malam itu, Mak Tija terdengar bunyi sesuatu sedang menjilat di bawah rumah. Bila disuluh Allahu Akbar, sesosok tubuh rangka menyerupai suaminya sedang menjilat air mayat. Rupanya Wak Kejo sewaktu masih hidup ada membelih hantu raya. Jadi hantu raya itulah yang bantu Wak ke laut, beri tenaga luar biasa dan kini menuntut balasan. Nombor 1. Ustaz Tam, ada yang menumpang di belakang. Menerusi sumber Spotify, Ustaz Tam pernah berkongsi satu pengalaman seram sewaktu dia belajar di Universiti Malaya. Masa tu hidupnya agak susah sehingga dia terpaksa meminjam motor kawan untuk ke mana-mana. Satu malam selepas bermain futsal, Ustaz menunggang motor pulang ke rumah sewanya. Bila tiba di kawasan Tasik di tengah kampus universiti yang memang terkenal dengan suasana sunyi apabila malam, tiba-tiba Ustaz rasa motor jadi berat, macam ada seseorang duduk menumpang di belakang. Kenapa motor ni rasa berat semacam? Bisik Ustaz dalam hati. Ketika dia menjeling ke cermin sisi motor, kosong. Tak ada siapa pun. Tapi perasaan tu semakin kuat. Badan dia mula rasa sejuk, bulu roma meremang. Degupan jantung semakin laju. Sebaik saja dia melepasi kawasan gelap dan masuk ke zon yang ada lampu jalan, motor tiba-tiba rasa ringan semula. Setibanya Ustaz di rumah, dia terus azan dan solat. Ustaz percaya bahawa makhluk yang menumpangnya adalah pocong yang menghuni kawasan Tasik tersebut. Sejak malam tu, dia tak berani lagi lalu kawasan tu seorang diri, terutama selepas tengah malam.